Nikah suka nikah hok. Lepas tu kalau kita berasa kadang kadang-kadang kita dulu masih nikah tu suka. Haji masih baru-baru nikah suka hok. Bila lama kurang hok. Betul tak? Ke sama je. Dulu kita nikah lagi. Nikah tak? Masih hari kita nikah seminggu 200 seronok. Sangat seronok. Aduh. Learning sama tak dengan hari tu? Kurang. Kau hebat lagi. Macam hari nikah juga. Mu ye kedok mu ni. Kalau gitu tak payah nikah. Mu memang takut bini kalau gitu. Jadi kalau kita nikah dulu seronok, sekarang ni bukan dak berakhir, tapi kurang macam baru nikah hari tu. Cara mana kita nak jadi seronok sama? Nikah pula. Dak ni sungguh betul tak? Nikah pula Kalau kita dak nikah, rosak orang puang. Sekarang orang puang 7, laki 3. Ingat tu, nisbah puang 7, laki 3. Dekat nak kiamat Nabi kata puang 50, laki seorang, nisbah. Sebab tu ramai berzina dengan terawa sekali. Nampak ikut dan nitah. Pasal apa? Pasal kita mengamalkan monogami. Kerana orang puang dia lebih. Di Terengganu itu lebih 40,000, 50,000 orang. Nampak? Kuala Terengganu saja kalau nikah seorang sama seorang. Tu baru Kuala Terengganu. Kelantan dengar khabar kalau orang Kelantan nikah seorang, di Kelantan akan ada lebih kurang 270,000 orang perempuan, tak boleh laki. Dengan main tu kelebihan poligami. Nikah hanggu. Dah.